Hari ni kita nak tukar minyak hitam Nak tukar minyak hitam Pro 2 van Rusa guys. Okay, so jom kita pergi tengok sekarang. Okay, sekarang kita dah standby dah. Okay, kita nak tukar minyak hitam van Rusa guys. First kita buka ni dulu untuk masukkan minyak hitam. Lepas tu nampak tak tu? Itu oil filter. Kena buka oil filter kat situ. Tapi ikut bawah ni. Tu nampak tak? Kita dah kepit kan? Okey, ni yang lama ni. Lepas tu oil sump tu dekat situ. Nampak tak tu? Yang tu nak buka saiz 14 untuk buang minyak hitam. Okey, jom kita pergi tukar sekarang. Okay guys, tu oil filter yang kita dah buka. Yang tu minyak hitam yang memang teruk guys. Ni dah dekat setahun rasanya. Okay, jom kita tengok dekat sebelahan ni tak. Okay guys, sekarang kita dah ganti dengan oil filter yang baru. Okay, tempat minyak hitam yang keluar pun kita dah tutup. Sekarang kita nak masukkan minyak hitam yang baru guys. Guys, sebab tahun lepas memang kita busy teruk. Sekarang ni puasa ni kita tak busy, so boleh tukar minyak hitam semua servis. Sebab lepas cuti raya ni kita nak start kerja balik guys. Okay. Sekarang kita nak start van. Okay. Okay guys, sekarang kita dah try kita punya van. Sekarang kita ada dekat jalan Ulu Kelang. Ni kita tengah tengok van dulu Kita try. Okay. Van setakat ni okay. On kita on dia punya aircon pun okay guys. Temperature pun okay, tak ada masalah. Okay. Okay, kita dah try kita punya van. Semua okey guys semua okey guys. Okay, kita dah try dari Ulu Kelang pergi setapak dekat Gombak, semua okey guys. Okay, van okey guys